Setiap tahun saya memang akan tukar duit raya anak-anak kepada emas gunakan Gap Junior anak-anak saya. Dulu sebelum kenal Public Gold, saya simpan duit raya anak dalam tabung sahaja. Memang niat untuk simpan lah. Tapi bila kita simpan duit dalam bentuk duit ni, bila ada kecemasan, kita memang akan senang untuk terguna tabungan yang kita dah buat untuk anak-anak ni. Akhirnya simpanan anak makin berkurang tanpa kita sedar. Jadi sejak saya tukar duit raya anak ni ke bentuk emas melalui Gap Junior, saya nampak manfaat yang sangat-sangat berbeza lah kepada simpanan anak-anak saya. Yang pertama, duit raya anak ni lebih selamat daripada terbelanja sebab dah jadi emas. Dan yang kedua, nilai simpanan anak-anak kita jadi lebih terjaga, lebih terjamin untuk jangka masa panjang. Yang seronoknya, kita boleh mula simpanan emas anak ni serendah 100 saja. Jadi apa yang saya buat sekarang lepas raya kan, bila anak-anak dah dapat duit raya ni, saya akan asingkan sebahagian duit raya dan saya masukkan dalam Gap Junior mereka. Lepas tu setiap bulan sikit-sikit saya akan tambahlah simpanan mereka ikut kemampuan. Bila kita dah tengok dah cukup gram emas dalam akaun anak ni, kita boleh pilih untuk keluarkan fizikal atau sampai masa nak jual untuk nak pakai duit pun memang boleh sangat, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya saya tahu duit raya anak-anak saya ni tak habis semua sekali dan ada sebahagian yang kita simpan untuk masa depan mereka. Kalau ibu ayah nak mula, raya ni memang sangat-sangat sesuai. Mula dulu dengan duit raya tahun ni. Untuk lebih ilmu simpanan emas, boleh terus follow saya.